Hari Arafah kita nak buat apa? Kita boleh bahagikan kepada dua. Apa dua itu? Yang pertama, mereka yang berada di tanah air. Dan yang kedua adalah mereka yang berada di tanah suci. Yang berada di tanah air, hari Arafah akan jatuh pada 9 Zulhijjah. Waktu tu kita nak buat apa? Ya, yang paling baik, yang paling dituntut, yang menjadi sunnah kehidupan kita adalah ibadah puasa. Berpuasalah pada 9 Zulhijjah yang merupakan hari Arafah. Dan sesiapa yang berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah itu, Allah akan kurniakan keampunan dosa-dosanya. Dengan satu hari puasa, dia dapat 2 tahun. 2 tahun. Tahun lepas dan tahun yang ada untuk apa? Dihapuskan segala dosanya. Subhanallah, satu hari puasa saja. So, grab the chance ya. Dapatkan peluang itu untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Dan yang kedua, bagi mereka yang berada di Tanah Suci, hari Arafah itu adalah hari wukuf, rukun yang merupakan penanda aras kemuncak pada haji Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah bila kita wukuf di Arafah. Dan sewaktu inilah antara kalimah yang perlu dibanyakkan, diucapkan setiap kali apabila kita berada di Arafah itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak kali sebut dengan penuh penghayatan. Dan pada hari Arafah juga para jemaah haji akan berhimpun di situ dan melafazkan doa yang tulus, yang kudus untuk 8 ke 12 jam lamanya semasa mereka wukuf di Arafah. Jadi, jangan sampai abaikan ibadah-ibadah di hari Arafah. Semoga kita mendapat haji yang mabrur walaupun sebahagian kita tidak pergi ke Tanah Suci.